Langkawi bukanlah tempat pelancongan yang baru nak bermula, yang hanya bergantung kepada promosi baru nak dikenali. Tidak. Sebaliknya, Langkawi telah mempunyai nama dan pencapaian yang tersendiri. Langkawi adalah destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa dan telah diiktiraf sebagai Langkawi UNESCO Global Geopark pada tahun 2007 dan merupakan UNESCO Geopark pertama di Asia Tenggara. Oleh kerana itu, seperti mana yang disebut oleh Esko Kebarotan tadi, bahawa kedatangan pelancong ke Langkawi, jika menurut angka yang dipaparkan oleh DOSEM, melebihi daripada anggaran kita. Kita anggarkan, kita target 7 juta, tapi bagi tahun melawat Kedah, lebih 9 juta. Jadi itu adalah satu pencapaian yang wajar kita banggakan. Dan kita harus bersetuju untuk sebarang usaha penambahbaikan dan mempertingkatkan lagi jumlah kedatangan pelancong ke Langkawi, dan kita tidak semestinya berpuas hati dengan pencapaian baik sedia ada, namun kita nak tingkatkan lagi. Namun, usaha ini mestilah mengambil kira aspek-aspek berikut, iaitu saya nak tekankan tentang aspek alam sekitar. Pembangunan yang pesat mestilah seiring dengan penjagaan alam sekitar. Dalam soal ini, Langkawi tidak boleh disamakan dengan Pulau Pinang untuk dijadikan sebagai model untuk diikuti, kerana Langkawi dan Pulau Pinang adalah berbeza. Kenapa saya sebut? Kerana saya ada membaca beberapa pandangan dan mendengar beberapa pandangan yang membandingkan Langkawi dan Pulau Pinang, yang mana saya tidak bersetuju dengan pandangan ini kerana kita mempunyai identiti, kelebihan dan keunikan yang tersendiri. Saya nak petik The Age Malaysia pada 1 Januari 2026 telah menyiarkan satu artikel dengan izin Tuan Speaker yang bertajuk Penang Concerns About Overdevelopment, Flooding, Heat and Landslides. Antara rungutan yang dibangkitkan oleh NGO-NGO alam sekitar termasuklah Persatuan Pengguna adalah kesan apabila pembangunan yang tidak mengambil kira kesannya terhadap alam sekitar dan kesejahteraan hidup rakyat. Disebut dalam artikel ini, dinyatakan kebimbangan dengan izin Tuan Speaker sekali lagi, the rapid development in the island is concerning. We are concerned that it will lower the quality of life of the people and the health of Penang's ecosystem is in danger of deterioration if left unchecked. What is most disconcerting is that the state government, instead of taking preventive measures such as protecting hilllands and planting more trees to prevent soil erosion and surface water runoff, is approving more hill cutting and removal of trees along roads for all kinds of development projects. Dalam erti kata yang lain, Pulau Pinang kini berdepan kebimbangan serius akibat pembangunan pesat yang tidak terkawal, termasuk banjir kilat, gelombang haba dan tanah runtuh yang semakin kerap. NGO alam sekitar serta Persatuan Pengguna memberi amaran bahawa ekosistem pulau itu boleh rosak teruk jika langkah mitigasi tidak segera diambil. Mereka menyatakan apa yang paling merisaukan ialah kerajaan negeri bukannya mengambil langkah pencegahan seperti melindungi tanah bukit dan menanam lebih banyak pokok untuk mencegah hakisan tanah, sebaliknya meluluskan lebih banyak pemotongan bukit dan penebangan pokok di sepanjang jalan bagi pelbagai projek pembangunan. Jadi bukanlah tujuan saya untuk memburukkan negeri lain, tidak. Tetapi ini adalah medan untuk kita berbincang, memberikan pendapat, memandangkan ada pandangan yang cuba untuk mengajak Langkawi supaya mencontohi Pulau Pinang. Saya ingat dari aspek alam sekitar kita tak boleh contohi. Fokus saya adalah untuk membangkitkan di dalam Dewan ini keperluan mustahak supaya sebarang perancangan untuk membangunkan Pulau Langkawi mesti seiring dengan perlindungan alam sekitar. Polisi yang ketat berkenaan alam sekitar mesti diwartakan dan dipatuhi. Sekiranya alam sekitar di Langkawi rosak, maka hilanglah segala keistimewaan dan tarikan sebenar Pulau Permata Kedah ini.